Kan Karoming ada cakap, tahun 2026 ni, business owner kena keluar daripada boundaries dia. So, apa aku nak buat? Aku nak share dekat kau macam mana journey aku daripada repair phone bergerak ke specialist motherboard. Jom. So, untuk video aku kali ni, aku ada iPhone 11 Pro punya motherboard. So, apa yang aku akan buat? Aku akan belajar untuk remove FPC connector ni. So, remove, pasang balik. Macam tu je lah. Okay, so kita akan pilih konektor yang ni dulu. By the way, kat mana aku belajar semua benda ni? Dekat sini je. Sebab apa tau? Aku ada riki-riki juga kelas nak repair motherboard ni. Tapi harga dia, ya Rabbi, 4,000. So, aku ada plan juga nak pergi. Cuma, aku nak kumpul duit dulu. Lepas sambil-sambil tu, aku nak strongkan tangan aku. Bagi tangan aku lembut dulu, baru pergi kelas. So, nanti apa yang dia ajar tu senang sikit nak catch up kan? So, kat sini aku letakkan paste supaya timah dia senang cair. Untuk blower, aku gunakan setting 380, angin 60. So, dekat video tu ada juga ajar aku, sepanjang blower ni, kita tak boleh staykan blower tu supaya board part-part lain ni tak terusik, tak panas lah, tak overheat. So, tu yang aku perlukan banyak praktis. Challenge dia adalah bila aku nak blower ni kan, plastik ni semua boleh cair. Tu yang try je lah. Practice make perfect. Ni kita try gerakkan dia. Tak boleh lagi. Macam lama sangat je kan. Padahal paste aku macam kering. Tak boleh pun. Motherboard tu yang bergoyang. Aduh. So, first percubaan aku nak tanggalkan konektor, layer motherboard ni yang tanggal. Ni kalau betul-betul ni masalah amat. Nak kena sambung balik. Tapi tak apa gak, aku praktis tanpa layer bawah. So aku nak try naikkan angin kepada 75 pula. Tadi 60 asal tak boleh. Harap kali ni membantu. Okay. So, kita apply flux balik. Oh, aku sebut paste tadi. Nama dia flux. Aku pun tak tahulah, hantam je lah labu. So, apply flux balik. Dan kita cuba blower ni. Tak boleh mengalah. Wow sekali. So, sekarang aku gunakan suhu 380 dan angin 75.
Pala ada ball melayang, ada timah melayang. Macam dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh juga. Tapi dia dah nak cair dah tu. Oh dah. Wow. Berjaya mat. Tapi dengan 2 kali cubaan. So yang ni kita alih ke tepi dulu. Try untuk bersihkan board ni balik. Board ni dulu. Kita kena bersih apa yang aku tengok tu. Dia suruh aku bersihkan flux ni dulu. Lepas tu lebihan gum ni dulu. So ni aku turunkan lah sikit. Buka angin 300 dengan angin 50 untuk bersihkan gam. Harap jadi. Bismillah. Menggigil mat tangan aku. Halus benda ni. Selama ni aku repair plug and play je, tukar LCD besar senang. Bila part micro ni, halus. Harap tak ada IC yang tertanggal lah. So dia ada juga cakap dengan aku, blower tak boleh direct, kena alih-alih. Macam mana angle ni? Sebelah sini pula. Jangan bagi. Ada yang tercabut ke? Tak ada kan? Tu memang kosong. Ada. So aku asyik lupa lah, angin kena alih-alih. Angin jangan direct blow. Benda tu, fuck. Aduh, tertanggal lah satu kapasitor. Okay, kena ingat, angin jangan direct, kena angkat. Okay, angkat, letak, angkat. Letak, angkat. Tak, angkat. Dah lama sangat, angkat. So ulang balik. Panas juga tu tangan. Aku tak tahulah, tangan aku tak pandai pegang blower lagi ke kan. Tu kena belajar dengan Sifu nanti. Panas sangat. Ui, jangan.
nampak ini gerak tadi kan. Aku dah tak belajar nak buang masukkan benda tu lagi. Kan jenuh. Angkat, kena ingat dalam kepala otak. Angkat 1, 2, 3, 4, 5. Angkat 1, 2, 3, 4, 5. Angkat 1, 2, 3, 4, 5. Angkat. Mana tadi? Sudah. So tinggal sikit bahagian ni je. Alright. Okay. Bila dah clean ni, kita boleh start berus dia. So dia ada kata pakai berus petak ni, tapi aku fikir aku belajar lagi. So untuk jimat, aku pakai berus gigi dulu. Okay. Selagi boleh jimat, kita jimat. Lagipun bukan ni fokus semua. Ni kan buat rosak. Okay, settle membersihkan. Walaupun nampak tak bersih sangat kan. Sekejap sikit lagi. Kita try bersihkan lagi. Ni baru bersih. Okay, so next apa yang aku kena buat? Aku kena bersihkan solder-solder ni semua. Sebab dalam training ni aku nak try angkat, bersihkan, masukkan yang baru, lepas tu masuk balik kaki yang tadi. Jom. So yang ni aku pakai solder paste yang lain sikit . So kita ambil solder wick, kita bersihkan. Kita bersihkan solder-solder yang lama dulu. Bismillah. Banyak nak betul. Oh, bergerak tapi. Jangan bagi bergerak, jangan bagi bergerak. Belah sini pula. Ui, sebelah sini senang. Tak ada yang terbuang kan. Bismillah. Sikit lagi. Pal dia tak nak ikut. Tambah sikit dekat wig. Yang belah sini dia memang degil ke? Aduh, makin tambah pula belah sana. Tak kau lah. Okay, so bersihkan atas ni pula. Senang pula. Bismillah, jangan bagi bergerak, jangan bagi bergerak. Okay, belah kanan. Up. Okay. Aduh. Dua bergerak. Jangan hilang. Masuk lah. Majak. So bila kita dah settle, buang solder yang lama, bersihkan balik. Bersihkan balik flux tadi. Okay. Bersih. Bila dah bersih, kita masukkan solder ball baru.
Okay, dekat sini kita pakai flux. Aku ada tengok dua cara tau. Satu diorang pakai solder ball. Satu diorang pakai solder yang bertali ni. So, aku plan kita pakai ni dulu. Try. Belajar. Oh. Aduh, terlebih. Aduh, tepi ni ngacau lah. Bismillah. No, apa pula dia. Ish, alamak, gerak. Ni kita letak tepi tu. Harap tak lupa. Ada bang, habis lah belah ni. Kena tambah flux lagi. Ni kalau otai-otai tengok aku mesti dia marahnya aku. Pahala banyak sangat flux budak ni pakai. Okay. Harap sekata lah. Tapi yang belah hujung ni bapak song. Aku ada kat tengok video. Dia kata kalau besar sangat bagi hujung tu kan, dia susah nak mengecil balik. Blow je. Bismillah. Jadilah. Okay. So dekat belah hujung ni tak payah besar sangat kot. Nampak? Okay. So sekarang apa yang aku kena buat, masukkan balik konektor lama. Okay. Bila dah settle, letak flux dekat atas. Diorang kata lah, yang aku tengok tu kan, diorang kata kau ni, diorang kata bila kita letak flux dekat plastik ni kan material atas ni kan plastik. Bila kita letak flux dekat plastik ni, waktu kita blow tu dia tak cair. So kita set balik ke 380, angin 90. So masukkan lower, pusing. Jangan agak-agak. Di batas. Okay. Sikit je. Gerak dia. Bismillah. Apa? Ni bahagian bawah tu macam dah cair. Dah cair dah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia tak nak gerak?
Masuk pun. Oh, letak sikit. Macam belah ni kita kurang sikit kan. Tolak sikit. Macam atas bawah. Okay kot. So kita blow dia lagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggi lah bawah tu. Atas tinggi lagi pada bawah. Atas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Harap semua melekat. So kita kipaskan dulu 5 saat bagi blow. Okay. So macam mana kita nak check kan? Kita zoom dia rapat-rapat. Cara nak check dia, kita zoom dia rapat-rapat. Mana aku punya. Okay, kita zoom dia rapat-rapat. Kita try gerakkan dia. Kalau dia tak bergerak tu, dia kata okay, oh ini macam bergerak. Aku macam sengit lah aku punya ni. Ni bergerak. Ni dah sasah okey. Bergerak. Sengit ah. Belah bawah pula. Okay. Oh, sini tak kena ni. Ni pun langsung tak kena ni. Angkat tu. So untuk penukaran FPC pertama aku fail. Aku kena banyak praktis lagi. So jumpa lagi di next episode.